Hai, selamat datang ke NY Channel, Motivasi Sihat. Di sini kita sembang santai pasal kesihatan mental dan fizikal. Sama ada korang tengah cari semangat baru, tips untuk kekal positif atau nak jaga kesihatan badan dengan cara mudah, channel ni memang untuk korang. So, let's go. Okey, jom kita terus masuk ke topik hari ni. Kita nak cerita pasal dua benda yang senyap-senyap je jadi masalah besar kat rantau kita ni. Apa dia? Kolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi. Benda ni lah yang kita panggil pembunuh senyap sebab dia datang tanpa kita sedar dan mungkin dah pun ganggu kesihatan kita atau orang yang kita sayang. Tengok nombor ni, 17.3 juta. Ini bukan nombor biasa. Inilah jumlah orang yang meninggal dunia sebab penyakit kardiovaskular setiap tahun di seluruh dunia. Nak bayangkan betapa ramainya, itu macam lebih 2 kali ganda penduduk negara Switzerland. Hilang macam tu je, setiap tahun. Jadi, ya, ini masalah yang sangat-sangat serius. Jadi, persoalannya sekarang, apa sebenarnya dalang yang senyap ni? Dan yang paling penting, mungkin tak kita sendiri pun ada risiko ni tapi langsung tak tahu. Jom kita bongkar sama-sama. Okey, kita dah nampak gambaran besar dunia. Sekarang, kita zoom in sikit. Tengok kat kawasan kita sendiri, Asia Tenggara. Penyakit jantung dan strok ni, dialah pembunuh nombor 1 kat sini. Dan kita kena faham betul-betul, kenapa benda ni dah jadi macam satu wabak yang tersembunyi, terutamanya di negara macam Malaysia dan Indonesia. Data daripada projek The Malaysian Cohort ni terus terang memang menakutkan. Dia tunjuk apa? Dia tunjuk yang kalau kita ambil mana-mana 2 orang dewasa kat Malaysia, besar kemungkinan salah seorang daripada mereka ada masalah sama ada tekanan darah tinggi atau kolesterol tinggi. Ini bukan lagi cerita pasal seorang dua, ini dah tahap krisis kesihatan untuk kita semua. Dan jangan ingat benda ni jadi kat Malaysia je. Tak, kita tengok jiran kita, Indonesia pun sama. Situasinya serius. Tekanan darah tinggi atau hipertensi adalah antara 3 sebab utama kematian kat sana. Nampak tak? Ini masalah serantau. Okey, kita selalu dengarkan orang sebut kolesterol tinggi, darah tinggi. Tapi kita faham ke apa benda tu sebenarnya? Dalam bahagian ni, kita akan bedah siasat sikit 2 dalang utama ni supaya kita semua jelas. Hyperkolesterolemia. Nama saintifik betul kan? Tapi jangan risau, maksud dia simple je. Maksudnya kolesterol dalam darah kita dah terlalu banyak. Cuba bayangkan paip air kat rumah, kalau lama-lama banyak kotoran melekat kat dalam, apa jadi? Tersumbat kan? Macam itulah lebih kurang apa yang jadi dalam badan kita. Okey, yang ni penting. Tak semua kolesterol tu jahat tau. Kena bezakan. Ada LDL, yang ni kita panggil kolesterol jahat. Sebab dialah yang suka melekat kat dinding salur darah kita buat jadi sempit. Lepas tu, ada HDL. Yang ni kolesterol baik. Dia macam hero, tukang cuci. Tolong angkut kolesterol jahat tu keluar. Jadi, matlamat kita senang je. Kurangkan yang jahat, pastikan yang baik ni cukup. Okey, settle bab kolesterol. Sekarang kita kenal pula dalang nombor 2, hipertensi. Nama glamour dia, tekanan darah tinggi. Bayangkan salur darah kita tu macam hos getah. Tekanan darah ni pula ialah kekuatan air yang lalu dalam hos tu. Kalau tekanan tu kuat sangat, lama-lama hos tu boleh rosak kan? Samalah macam salur darah kita. Sebenarnya, badan kita ni canggih. Dia ada sistem sendiri untuk kawal tekanan darah. Nama dia RAAS. Tak payah pening kepala nak hafal semua ni. Cuma kena tahu, sistem ni kadang-kadang boleh overexcited. Dia kerja kuat sangat sampai tekanan darah kita naik mendadak ke paras bahaya. Itu yang jadi masalah. Dan satu lagi benda yang kita kena faham betul-betul. Kadang-kadang ia bukan salah kita, bukan sebab gaya hidup semata-mata. Ada keadaan yang namanya familial hypercholesterolemia atau FH. Senang cerita, ini masalah genetik. Dari lahir lagi, badan dah hasilkan kolesterol yang sangat tinggi. Jadi, untuk orang macam ni, mereka memang kena lebih berhati-hati. Okey, kita dah kenal dah siapa penjahat kita. Kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi. Tapi macam mana sebenarnya diorang ni buat kerosakan dalam badan kita? Sekarang kita nak sambungkan semua titik, nak tunjuk macam mana proses ni berlaku. Proses ni, nama saintifik dia atherosclerosis. Jom kita tengok satu-satu. Mula-mula, salur darah kita elok sihat, darah pun lalu dengan lancar. Lepas tu, si kolesterol jahat tadi mula datang melepak. Dia kumpul jadi plak. Makin lama, plak ni makin tebal, makin keras. Laluan darah pun jadi makin sempit. Sampailah satu tahap, kalau ada darah beku tersangkut kat situ, tersekat terus. Inilah yang jadi punca serangan jantung atau strok. Okey, cukup cerita pasal masalah. Dah faham kan betapa seriusnya benda ni? Sekarang, bahagian yang paling penting. Apa yang kita boleh buat? Macam mana kita nak lawan balik?
Jom kita tengok plan tindakan untuk kita ambil alih semula kawalan kesihatan kita. Perkara pertama dan yang paling berkuasa sekali ada di tangan kita sendiri. Apa dia? Gaya hidup. Inilah benteng pertahanan utama kita, asas segala-galanya. Okey, bab pemakanan. Nombor-nombor ni nampak teknikal, tapi jom kita mudahkan. Lemak tepu kena kurang. Kolesterol dalam makanan pun kena jaga. Tapi yang paling-paling kena beri perhatian, garam. Cuba aim kurang dari 1.5 gram sehari. Itu tak sampai satu sudu teh tau. Sikit je, tapi impak dia pada tekanan darah kita besar. Sambil tu, lebihkan makanan berserat macam oat, kekacang dan buah-buahan. Selain makan, ada lagi benda lain yang kita boleh buat. Jadikan badan lebih aktif. Cuba dapatkan 30 minit senaman 3 kali seminggu. Jaga berat badan ideal. Kurangkan alkohol. Tapi yang ni paling win. Berhenti merokok. Cuba tengok, lepas 10 tahun berhenti, risiko kematian akibat penyakit jantung boleh jadi sama macam orang yang tak pernah merokok. Wow, ini motivasi paling padu untuk buang rokok tu hari ni juga. Tapi kita kena realistik juga. Ada masanya ubah gaya hidup saja tak cukup. Terutamanya bagi mereka yang ada faktor genetik yang kita cakap tadi. Walau dah jaga makan, dah bersenam, nombor tu masih tak turun-turun. Dan masa inilah ubat-ubatan akan mainkan peranan penting. Doktor ada roadmap atau plan yang jelas macam ni untuk tentukan rawatan apa yang terbaik untuk setiap orang, ikut risiko masing-masing. Jadi tak perlu risau, tak perlu hafal semua ni. Yang penting kita tahu yang ada plan rawatan yang terbukti berkesan untuk bantu kita dan selalunya ia bermula dengan ubat macam statin. Sekarang jom kita intai sikit masa depan. Dunia perubatan tak berhenti. Rawatan untuk masalah jantung dan salur darah ni sentiasa berevolusi menuju ke arah pencegahan yang lebih pintar, lebih personalised untuk setiap orang. Tapi semua benda canggih ni bermula dengan satu perkara yang sangat asas. Apa dia? Kena tahu nombor kita. Maksudnya kena buat pemeriksaan kesihatan secara berkala. Periksa tekanan darah, periksa tahap kolesterol. Itulah langkah pertama yang paling-paling penting. Dan inilah bahagian yang paling menarik. Perubatan sekarang dah tak macam dulu, satu ubat untuk semua orang. Ada bidang baru, nama dia farmakogenetik. Senang cerita, ia kaji macam mana jin kita ini bertindak balas dengan ubat. Maksudnya, tak lama lagi, doktor boleh pilih ubat statin yang paling sesuai, paling berkesan dan paling selamat, khas untuk genetik anda. Hebat kan? Petikan daripada Institut Biologi Molekul Perubatan UKM ni merumuskan segalanya dengan sempurna. Pengesanan awal, itulah kuncinya. Bila kita tahu awal, kita boleh bertindak awal sama ada melalui gaya hidup atau rawatan. Dan tindakan awal inilah yang boleh ubah nasib kesihatan kita. Jadi, sebagai penutup, saya tinggalkan satu soalan untuk anda fikirkan. Kita tak boleh rasa kolesterol kita tinggi. Kita tak boleh rasa tekanan darah kita naik. Sebab itulah ia digelar pembunuh senyap. Satu-satunya cara untuk kita tahu adalah dengan pergi periksa. Jadi, soalan saya untuk anda, bila kali terakhir anda periksa nombor anda?